buat kenangan bang. Tak boleh, okey lagi depan ni. Okey. Alright guys, yang belum subscribe macam YouTube boleh subscribe, yang belum like dan share. Okay guys, ni cerita tentang kita pergi cuci kat Landmark. Alright, so Thailand guys, Bentong. Betong, okay? Betong. Bukan Bentong, Bentong. Okay. Tu dia, perjalanan kita nak naik ke atas ni. Nampak ni okey lagi pada dia cakap. Tengok guys. Ya. Ayolah. Memang clean guys, main dengan Indonesia kat dalam ni. Dia memang cantik. Sekarang ni dalam pukul 5.10. Cuaca dia panas je ni tapi sejuk tau. Kat sini sejuk. Panas-panas kering. Dia sejuk guys. Nampak? So dia check in pukul 5 waktu pukul 4 waktu Thailand. Pukul 5 waktu kita lah. So check out pukul 8 waktu dia. Pukul 9 waktu kita. So ni kita ambil yang ni. Kita ambil glamping ni. Tengok tempat dom. Dom. Dia panggil dom. So ni aku rasa dia custom ni dom ni. Dia tak nak nampak. Very nice lah guys. Cun. Cantik. Anda cakap macam tak okey. Jadi kasih. Macam biasa je lah. Ni bilik air ke? Ni bilik air. Oh, ni bilik air dia. So tak payah share lah. So budak-budak ni betul. Kita nak booking 2 ni dom yang besar. Tapi dapat satu. Tak apa, satu satu lah. Okey, toilet dia ada shower atas. Cha, man. Aira. Yeah. Say hi. Hi. Ni dia kat atas ni. Air tak sini dah. Air tak sini. Aira, Mia. So dia kat atas ni. Tu kat atas ni. Ni. Hai. Maroda. Tempat ni memang sejuk guys. Mama sini lah. Jom kita pusing serang. Ni lah. Pak, dia banyak elektrik tak ada kat sini. Dia banyak solar. Best. Shock. Sejuk guys, sejuk. Okay. Wow, sejuk lah. Ni hotel dia jauh sana. Hotel yang kat town lah. Nampak? Memang sejuk. Kita betul-betul di atas puncak bukit. Cha. Hai. Okay guys, tu spot. So yang ni biasa lah. Cuma biasa ada Toto dengan tu. Right, nampak belum? Kau sabar boleh tak? Pak. Woi, kumbang besar. Main kumbang besar main. Cak kumbang besar. Ada fire extinction. Hai. Main. Hai. Best tak? Best. Ada takir. Tidur banyak apa?
So ni tempat lepak. Tapi sekarang ni panas. Redup lagi kita lepak. Naik sini buat lepak ni. Situ kita minta dia ni penuh, tu penuh. So lepak sini lah. My love. So my love, what do you think? Kecil. Sejuk tak? Sejuk walaupun dia panas tapi dia sejuk. Lemak guys. Tu nampak ni. Nampak dia. So nampak. Kita buat lampu nasihat nanti terpasang. Nampak beling-beling lawa lagi. Okay, siapa yang nak mandi boleh mandi. Okay. Nampak ni best. Bilik-bilik. Oh, dong. Tu bilik-bilik. Alright. So dia macam-macam lah. Kita pilih camping style. Okay guys, sekejap kita tunjuk waktu malam pula kat sini macam mana. Waktu siang, sini boleh turun tau. 2 orang dalam satu masa. Nanti kita lepak minum kopi kat sini malam nanti. Alright guys, let's go.
So boleh tengok awan danau. Awan lah. Nampak awan dekat dengan kita. Cantik ni. Jom sana jom. Kopi ni. Dia petani hujan ni, tak hujan cantik. Okay guys, waktu pagi Lembok Pak. Boleh kita nampak juga lah matahari. Ini jaring macam nak nanti-nanti. Matahari macam tak nak keluar ni. Kalau tahu matahari tak, walaupun matahari tak keluar ni, nampak ada punya dari sana. Nampak cantik. Lembok guys. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Ni naik bukit pula. So dia tak ambil lajak, dia naik pelan-pelan, cool, okay. Relax. Ni highlight 2.8 ni. Highlight. Naik bukit juga. Bukit juga. Naik bukit semalam ni turun. Ngeri guys. Ini mau forever.
komen. Motor ni naik atas sikit guys. Wow. Ni racun eh? Macam pokok. Ni nak baju pokok macam pokok ni. Baju dengan racun lah. Tengok pokok kecil dia buah, nampak? Dia bunga tu, nampak? Tak lama ni mas, lagi makan ni. Wah, punya. Semua buah. Kotai pun banyak pokok kotai. Oh, ni laju, ni macam roller coaster. Oh, ni seram. Oh, slow. Wah, ni pinggir bukit guys, pinggir bukit. Wah. Jalan cantik. So korang boleh rasa feel macam naik roller coaster lah. Dah nak habis lah perjalanannya. Agak mengerikan ni, tapi syok guys, syok. Yang suka adventure guys. Ya. Jiram. Tu dia. Okay, dah habis. Pada sikit dah sampai. Macam mana ni Syah? Majalah kat saja. Ni kira tapak-tapak tu kebun ni orang tapak-tapak ni.